Perasan tak orang yang berniaga air balang, bila dah penghujung waktu dia berniaga, dah hujung-hujung petang lewat petang macam tu, dia orang buang air balang yang tak habis tu. Kita pula tu kata kat dia, kenapalah buang air balang tu, kenapalah tak sedekah kepada orang-orang yang memerlukan apa semua kan. Dia orang bukannya sebab dia buang tu sebab kedekut. Dia orang buang tu sebab ais dalam balang tu semua dah cair dah. Kalau kita nak sedekah kat orang, kita kena sedekah air tu elok lagi, barang-barang tu semua elok lagi, barulah kita sedekah dekat orang. Sebab itulah antara sebab yang diorang ni buang air balang yang tak habis. Kita pula sibuk duk kata, kenapalah buang air tu membazir lah apalah kan. Bukan. Sebab air balang tu dah tak elok dah macam air Bandung pipe. Kalau air Milo pipe dah jadi dia. So kalau korang nak tahu lagi info bab berkaitan dengan niaga macam ni kan, saya banyak share dekat akaun saya yang satu lagi. Daripada pengalaman saya berniaga daripada dulu sampai ke hari ni, berniaga jalanan, saya akan share secara percuma je. Boleh tengok dalam akaun saya yang satu lagi. Boleh klik dekat bawah.